Saya Sarjan Muhammad Nasarul Azizi bin Muhammad Nazri bertugas di Unit Teknikal Bahagian Pengangkutan Jabatan Logistik Bukit Aman. Saya telah berkhidmat di dalam Pasukan Polis Diraja Malaysia selama 19 tahun dan merupakan anggota teknikal mekanik kenderaan pasukan. Tugas saya adalah memastikan kenderaan pasukan sentiasa dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Ia termasuk melakukan penyelenggaraan berkala, pembaikan kerosakan, pemeriksaan keselamatan serta pengurusan alat ganti dan rekod dokumentasi teknikal. Kami juga mempunyai mesin flushing aircon bagi memastikan sistem penghawa dingin kenderaan sentiasa dalam keadaan baik. Tugas di bengkel ini bermula selepas selesai taklimat bersama penyelia. Seterusnya, saya akan menyemak dan menyelenggara kenderaan mengikut jadual yang ditetapkan serta perbatuan semasa kenderaan. Cik kereta beredar je tidur. Hello, saya tunggu. Cik, kereta breakdown lah. Timbangan jalan Kinabalu ni. Penugasan juga ada dilakukan di luar waktu pejabat sekiranya kami menerima aduan oleh pemandu kenderaan yang mengalami kerosakan di lapangan. Selain mempunyai minat berkaitan otomotif, pegawai atau anggota polis yang ingin menceburi bidang ini juga perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas. Mereka perlu mengikuti kursus-kursus anjuran dalaman atau agensi luar bagi memperolehi sijil kemahiran Malaysia atau setara. Memiliki disiplin kerja yang tinggi dan mampu bekerja secara berpasukan juga merupakan elemen penting dalam memberi hasil kerja yang berkualiti. Motivasi saya untuk terus bertugas di dalam bidang ini datangnya daripada rasa tanggungjawab dan kepuasan dalam menyelesaikan setiap masalah. Setiap kali sesebuah kenderaan itu berjaya digerakkan, saya akan merasa teruja dan bangga dengan hasil kerja yang dilakukan. Selain itu, bidang ini menjadi peluang kepada saya untuk terus belajar dan meningkatkan kemahiran dari semasa ke semasa. Saya amat berharap agar peranan anggota teknikal pengangkutan ini terus diberi perhatian, termasuk dari segi kemudahan dan peralatan bengkel. Latihan dan sokongan dengan perkembangan teknologi otomotif juga perlu diberikan secara berterusan agar kemahiran dan kualiti kerja dapat dipertingkatkan. Semoga usaha kecil kami di belakang tabir ini dapat menyumbang kepada keselamatan negara dengan memastikan kenderaan pasukan sentiasa siap siaga digunakan dalam apa jua situasi, sama ada kecemasan, rondaan maupun operasi khas.